Salam bang. Sorry ganggu saya tertinggal dompet dengan phone. Kalau saya nak satu tapufa boleh? Boleh. Oh, yang ni RM1 berapa bang? Tak apa. Tak apa bang. Abang sini berniaga dah lama? Dah dekat 3 tahun lah. Berapa tahun? 3 tahun. Oh, lama tak? Tak apa bang, tak susah ke abang? Yang ni berapa ringgit? Berapa ringgit satu bang? Selamat Raya. Oh, sama raya bang. Ni berapa ringgit satu? Tak apa, tak apa. Tak apa. Tak apa. Abang nama siapa bang? Ibat. Oh, nama saya Daus. So, berniaga sini semua okey? Alhamdulillah lah. Boleh lah untuk makan. Boleh lah. Sekiranya ni abang punya full time ke apa? Saya punya full time. Saya dengan orang rumah sebelah sana. Oh, kira abang duduk area sini lah. Saya duduk sebelah area sini. Tapi ni serius abang, tak apa? Tak susah ke abang ke? Tak ada. Sikit pun tak susah kan. Selalu kalau orang minta ke orang tak cukup duit, saya memang bagi. Selalunya kalau orang tak syukur duit abang memang tolong lah. Duit ke, tapi kalau orang minta minum ke, contoh kalau ada budak India datang tak cukup duit, tak minum, panas, saya bagi. Oh, abang selalu bagi free lah kat orang. Bagi je. Kita tahu ada rezeki Allah tu akan datang. Contoh kalau kita bagi hari ni, contoh kita bagi satu, rezeki Allah tu besok lusa akan datang. Betul? Betul tak tipu? Saya dah berjaga, saya dah lama berjaga. Ada bang, ni hari ni kan sepenuh raya. So hari ni dah ada orang yang tolong sedekahkan lah. So hari ni saya tolong sampaikan untuk abang lah. Yang ni bang, yang ni ada RM500 untuk abang. Betul bang? Betul. Hari ni dah ada orang yang sedekahkan bang. So saya just tolong sampaikan je lah untuk duit ni. Terima kasih. Ni abang dah buat baik kan. So yang ni saya bagi kat abang lah untuk duit ni, untuk buat belanja. Hari ni rezeki abang lah sepenuh raya hari ni. Ni Abang bang. duduk mana? Oh, saya duduk jauh bang. Oh, ni kalau tu saya buat infak lah kat orang. Oh, abang nak buat infak ke orang? Boleh bang. Kalau ni abang nak sedekah siapa ke, abang boleh buat lah. Tapi yang ni hari ni kelas lah untuk abang. Betul ya? Betul bang? Tak tipu? Terima kasih banyak bang. Okey, sama-sama. Abang baru buka ke apa? Saya buat tapufa daripada pukul 8 dengan soya. Oh, Lepas tu buka tadi dalam pukul 10.30. 8 pagi lah abang buka? Sampai petang lah, sampai pukul 4. Oh, Lepas tu kadang-kadang saya malam saya kerja lagi, part time lagi. kira abang hari-hari lah berniaga ni? Hari-hari memang menjaga sini. Kalau tak menjaga tak makan. Betul lah, kena usaha lebih lah. Kena usaha lebih. Saya tak pernah macam ni. Tengok rezeki Allah datang hari ni. Abang bagi kat saya rezeki kan. Alhamdulillah rezeki datang. Ya, saya tolong sampaikan je. Masa mula-mula saya berniaga, pernah dapat RM20. Sehari? Pernah dapat RM20. Tapi sabar ya. Ya. Dia dah lama-lama berniaga, alhamdulillah. Tapi nak berniaga tu sambil sedekah lah. Macam saya jual satu RM3, 4, 10. Saya sedekah RM2. RM2 tu ibarat macam kita sedekah lah kat orang. Okey bang, tahu bang. Terima kasih bang, tahu bang. Okey, tak apa. Okey bang, selamat hari raya bang. Selamat hari raya. Okey. Okey bang. Terima kasih bang ya. Okey. Okey bang, jaga diri dulu. Okey. Apa nanti ada rezeki jumpa lagi. Okey. Okey bang.